Okey, bismillahirrahmanirrahim. So malam ni kita nak sambung muka surat yang ketiga minggu lepas. Jadi kita sambung kat sini lah. Bahannya ada tak lagi? Dennis, Dina ada bahannya ada lagi tak? Alif? Ini Alif ke Adam? Juga lupa lah Alif dengan Adam. Alif kan? Adam ya? Alif. Adam yang form 1. Okey, Jadi kat sini kita nak cerita malam ni pasal sinaran katot namanya adalah OSK. Sinaran katot ni adalah macam komputer lah sebenarnya. Dia adalah komputer cuma dia akan membentukkan graf. Macam ni. Mak-mak korang ada tak macam ni? Biasanya ada satu lah. Kecuali kalau rosak tak boleh buat apa lah kan. Cikgu awak akan tunjuk guna projektor lah kat sekolah. Okey, jadi OSK ni apa? Okey, OSK ni adalah peranti elektronik yang digunakan untuk menunjuk. Menunjuk apa? Di sini OSK lah ya. Ni nama penuhnya osiloskop. Sinar katot. Okey, ni nama panjang dia lah. Nama pendeknya OSK. Okey, jadi dia menunjukkan apa ni OSK ni? Yang pertama, dia akan menunjukkan perbezaan dalam bentuk graf. Pembezaan dalam bentuk graf. Okey. So dia menggunakan arus ulang-alik dan juga arus terus. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan juga arus aruhan. Dia menggunakan arus aruhan namanya. Arus aruhan untuk arus terus dan arus ulang-alik. Okey, ini juga cerita sikit apa itu arus aruhan. Satu lagi dia akan membuat perubahan voltan. Okey, jadi tiga perkara lah kat sini. Ada tiga perkara USK. Okey, jadi sebelum pergi lebih lanjut, cikgu nak cerita sikit lah macam mana USK ni dia berfungsi ya. Okey. Jadi dekat sini kan perkara yang paling penting adalah tombol dasar masa. Kat mana tombol dasar masa? Mana tombol dasar masa? Alamak, semua bahasa Inggeris ya. Lupa pula juga nak buat bahasa Melayu kan. Mana tombol dasar masa ya? Jap, cuba cari. Oh, okey, nombor 7. Tombol dasar masa. Oh, okey. Kat sini lah. Cikgu buat ya. Yang ni penting ni. Balang banyak-banyak. Yang ini selalu ditanya ni. Tombol dasar masa. Okey, namanya adalah okey, tu nama dia. Tombol dasar masa. Okey, jadi kan bila kita on nanti, okey, pada asasnya dia punya titik tu bila kita on dia ada kat tengah-tengah je. Nanti bila ada arus ulang-alik, nanti naiklah, naik turun. Mengikut retak jantung kita ataupun mengikut peraliran darah. Tengoklah apa yang diukur. Apa yang diukur. Okey, jadi kita mulakan dengan yang pertama. Okey, yang pertama dekat sini ni. Okey, switch yang pertama ni. Okey, ini kita panggil dia sebagai, switch ni kita panggil sebagai gandaan Y. Gandaan Y. Gandaan Y maksudnya kat atas ni. Atas ni Y kan? Okey, tapi ni semua-semua ni jarang tanya ni guys. Yang banyak tanya nombor 7 ni. Tapi tak apalah, kita buat last sikit. Nombor 2, bawah dia tu namanya adalah pesongan Y. Okey, jarang tanya juga.
Nombor 3 adalah pesongan X. Dan nombor 4 ini nombor 4. Ini namanya adalah Swiss arus. Arus terus ataupun arus ulang alik. Okey. Okey, nombor 5. Nombor 5 mana? Nombor 5 dekat atas. Okey, nombor 5 dekat atas. Itu namanya adalah tombol kawalan. Dan last adalah tombol kawalan fokus. So, cikgu pesan yang paling penting adalah tombol dasar masa. Okey, yang lain-lain tu tak payah hafal lah guys. Hafal satu je lah. Yang lain-lain tu untuk nota je lah kan. Okey, nanti kita nak buat sikit graf dia. Macam mana graf dia terbentuk bila kita menggunakan OSK ni. Nanti dia akan jadilah graf kat dalam tu. Okey, dah. Boleh? Okey, benda ni agak teknikal sikit kerana dia sebab USK tak ada dengan cikgu ni. Alia, waalaikumsalam Alia. Tak ada dekat cikgu ni, jadi cikgu susah sikit nak bayangkan. Nak tunjuk kat awak lah kan. Jadi cikgu cuba explain dulu tengok macam mana. Kalau awak okey, cikgu on. Kalau tak okey, cikgu skip lah. Nanti awak buat dekat lab lah. Okey. Boleh. Kita cuba ya. Tapi gua rasa macam susah sikit nak bayangkan sebab butang tak ada ni. Nak pusing ke, nak off ke. Jadi yang ni cikgu rasa awak buat dekat sekolah nantilah, boleh tak? Kan? Kat sekolah lah. Cikgu takut awak tak faham pula sebab tak ada gambar rajah dia. Gambar rajah ada dekat atas. Yelah, cuma cikgu nak pusing-pusing ni tak nampak kan. Jadi yang ni cikgu tinggal lah guys. Okay, untuk cepatkan masa, cikgu masuk terus transformer. Daripada kita rugi masa kat situ kan. Cikgu rasa cikgu masuk transformer terus. Okey, dia kata kat sini transformer ni bukan transformer kartun ni. Transformer yang ini guys. Ini dia merujuk kepada transformer yang sebelah ini. Okey, kita zoom sikit. Okey, yang ini namanya adalah gegelung, namanya adalah gegelung primer. Primer ni yang masuk. Yang masuk lah. Gegelung sekunder ni yang keluar. Okey. Kalau awak nampak sekali imbas, yang masuk dengan yang keluar ni, mana lagi banyak gegelung dia? Masuk lagi banyak ke, keluar lagi banyak gegelung? Gegelung yang berpusing ni, awak nampak mana lagi banyak? Masuk lagi banyak, ya. Maksudnya dekat sini, dia punya volt dia tinggi, dekat sini voltnya rendah. Sebab lilitannya rendah. Lilitan rendah, dia akan menghasilkan volt yang rendah. Okey, jadi sekarang ni, awak bayangkan macam mana dia tak bersentuh. Tapi dia boleh menghasilkan arus. Jadi kat sini cikgu nak cerita sikit ni. Okey, mula-mula dia akan menggunakan arus ulang alik. AU ni arus ulang alik. Maksud ulang alik ni macam mana? Maksudnya kadang-kadang dia, bila dia on, kat atas ni positif, kat bawah ni negatif. Dan kemudian dia tertukar sendiri, kat atas ni negatif, kat bawah ni positif. Faham tak? Jadi dia on off on off. Dia on off on off on off. Itu namanya arus ulang alik. Arus ulang alik kita guna di rumah. Di rumah kita guna arus ulang alik. Faham ya?
Okey. Kalau arus terus yang ada pada bateri, kita guna pada jam. Dia jalan je. Dia tak ada on off, dia tak ada on off. Dia jalan je arus terus. Tapi kalau simbol kita dibagi AU ni menunjukkan dia arus ulang-alik. Okey, jadi macam mana dia berfungsi? Cikgu nak explain sikit ni. Okey, katakanlah tiba-tiba dekat atas ni positif, dekat bawah negatif. Ulang-alik ni dia atas bawah ni kadang-kadang dia tertukar kan simbol dia. Jadi bila dia masuk, sini pun akan ada arus. Jadi dia akan menghasilkan medan dia tersendiri. Jadi medan ni akan memotong gegelung yang kat sebelah tu. Faham tak? Jadi dia akan menghasilkan medan dia. Medan ni akan memotong gegelung kat sebelah tu. Faham tak? Jadi bila memotong gegelung sekunder, sini terhasilnya arus. Ini yang arus ni namanya arus aruhan. Sebab dia menghasilkan arus daripada medan dia tersendiri. Faham tak? Okey, macam mana sekarang? Boleh faham ya? Jadi bila sebut arus aruhan, arus yang terhasil daripada medan dia ni, medan ni akan potong gegelung sebelah. Medan ni akan potong gegelung sebelah. Jadi terhasillah arus aruhan. Jadi arus aruhan ni bergantung kepada gegelung yang kedua. Kalau dia banyak, banyaklah. Kalau dia sedikit, sedikit. Okey? Itulah kita panggil dia sebagai arus aruhan. Okey, apa lagi kita perlu tahu? Yang tu yang pasal gegelung. Kemudian, kita ada, ni namanya adalah teras. Kita panggil dia teras. Okey. Teras yang bagus, kita hanya pakai teras besi lembut namanya. Teras yang bagus ni, teras besi lembut. Kalau teras besi keras tak bagus. Kalau ditanya nak pakai teras apa? Teras besi lembut. Okay, yang pertama. Yang kedua, kita pakai teras besi lembut dan kalau boleh, kita nak balut teras ni dengan plastik. Kita bungkus dengan plastik. Macam wire tu bungkus dengan plastik kan? Bungkus dengan getah tu kan? Jadi kita panggil teras besi lembut. Bila kita bungkus, namanya adalah berlamina. Berlamina. Lamina ni berlapik lah. Dia bungkus dengan getah. Okey, faham tak? Jadi kalau tanya teras apa yang bagus, teras besi lembut. Besi lembut yang macam mana bagus? Besi lembut yang berlapik. Besi lembut yang berlamina. Okey? Nama penuhnya teras besi lembut berlamina. Yang ini. Jadi yang ini mempengaruhi hasil dia. Okey, boleh Okey, dah. Tu sedikit juga explain. Jadi kita pergi kepada yang lebih detail dia. Okay, kawan-kawan kita baru masuk, kita berada page yang ke-6 ya. Okey, apa itu transformer? Alia. Ya Alia, boleh. Cikgu explain kat bawah nanti. Okey, apa itu transformer? Transformer ini ialah peranti untuk menukarkan. Okey, menukarkan apa? Menukarkan voltan. Voltan. Daripada rendah ke tinggi ataupun tinggi ke rendah. Dia menukarkan voltan. Okey? Dia menukarkan voltan. Jadi transformer ringkas terdiri daripada teras besi lembut. Terdiri daripada teras besi lembut. Apa satu lagi nama? Berlamina. Besi lembut berlamina. Ni teras ni. Okey, teras ni kita pakai teras besi lembut berlamina. Kalau dibagi teras besi keras, kita tak nak. Dia susah.
Okey, lepas tu yang dibalut. Berlaminan ni yang dibalut. Dibalut dengan apa? Dengan getah. Macam wire tu kan? Macam wire cikgu ni. Kan dibalut dengan getah. Jadi kita panggil dia berlaminan. Jadi dibalut dengan dua gegelung dawai penebat. Gegelung dawai penebat. Penebat tu kita punya getah tu lah. Penebat. Okey, iaitu gelung ni kita ada dua gelung lah. Yang pertama namanya gelung primer. Yang pertama gegelung primer. Dan yang kedua gegelung sekunder. Okey, ada dua gegelung. Macam tu. Okey, saling tu dulu. Nanti juga explain lagi. Kawan-kawan kita baru masuk juga explain lagi. Macam mana transformer ni berfungsi. Okey, dah siap kah? Okey dah, jom kita masuk lagi yang berikut. Okey, next kita masuk. So, transformer ada dua jenis. Yang pertama namanya transformer injak naik. Namanya injak naik. Yang kedua namanya injak turun. Jadi ada dua lah. Injak naik dengan injak turun. Okey. Nak tahu dia naik macam mana, yang sekunder ni lagi banyak. Jadi yang pertama ni sikit, yang kedua ni banyak. Okey, contohnya. Katalah dekat sini kita menghasilkan 2 volt. Bila dia keluar, mesti lagi banyak. Mungkin sini 10 volt. Ni namanya injak naik. Sebab dia naik daripada yang asal. Okey, kalau injak turun, contohnya katalah sini 10, sini 2. Contoh saja ni guys. Jadi 10 kepada sedikit. Ini turun. Macam mana tahu? Sebab dia sikit. Ni, gegelungnya sedikit. Boleh faham tak? Okey, kadang-kadang gambar transformer ni diwakilkan dengan diagram seperti ini. Nampak tak? Ini sikit, ini banyak. Jadi ini adalah injak naik. Faham tak? Boleh? Kadang-kadang diwakilkan dengan simbol ini. Okey, sekarang ni kita cerita lagi. Macam mana gegelung ni ataupun transformer ni berfungsi. Okey, mula-mula dia kena cantumkan dengan arus ulang-alik. Ulang-alik, terbalik pula. Ni, arus ulang-alik ya. Arus ulang-alik tu maksudnya arus yang dekat rumah kita. Ulang-alik, on off, on off. Okey, apabila kita on kan. So, dalam ni ada arus. Dalam ni ada arus. Bila arus tu dia bergerak dalam lingkaran macam ni, arus ni dia akan menghasilkan namanya medan. Dia akan menghasilkan medan dia. Faham tak? Dia akan menghasilkan medan dia. Medan ni kita panggil sebagai medan elektrik. Medan apa? Medan elektrik. Okey, bila medan elektrik ni besar, dia akan terkena kepada gegelung yang sebelah. Bila terkena, dia akan memotong gegelung yang sebelah ni. Faham tak? Dia terkenalah, dia terkenalah.
Bila terkena, maka yang sekunder ni juga akan menghasilkan arus. Sebab daripada medan elektrik tadi. Cuma arus yang terhasil ni kita panggil dia sebagai arus aruhan. Kalau kat rumah, kita panggil arus biasa je. Tetapi kalau arus terbit daripada medan elektrik, kita panggil dia sebagai arus aruhan. Okey, Alia macam mana? Better sikit tak? Cuma yang warna hijau ni kita tak nampak lah. Sebab dia medan elektrik kita tak nampak. Cuma yang terhasil daripada elektrik yang dijanakan. Terhasillah arus aruhan. Jadi, dekat sini nanti keluarlah arus. Kalau sambung lampu tu dia nyala. Okey, next. Jadi, dah cerita kenapa dia jadi macam tu. Okey, sekarang kita masuk pula penerangan dia mengenai injak naik. Jadi, voltam primer ataupun input. Input ni yang masuk ni. Primer yang masuk. Merentasi gegelung primer adalah lebih rendah. Okey, kenapa lebih rendah? Kerana bilangannya sikit. Ini banyak kan? Jadi masuk sikit, keluar banyak. Okey, bilangan lilitan gelung primer adalah kurang berbanding dengan sekunder. Jadi dia adalah injak naik. Okey, injak turun pula dia terbalik lah. Jadi kat sini input ataupun primer ni gegelungnya lebih tinggi ataupun lebih banyak. Jadi bilangan lilitan gelung primer ni adalah lebih daripada yang terdapat dalam gegelung sekunder. Macam itulah beza antara injak naik dan injak turun. Okey. Senang macam tu je. Tengok gegelung je. Gegelung dengan nama arus yang dihasilkan. Arus apa tadi? Arus aruhan. Ingat itu je. Yang pasal dia punya medan-medan ni tak ingat pun tak apa. Tak ingat pun tak apa. Yang penting ingat nama arus aruhan tu. Okey, kita bagi masa sikit nak salin. Okey, dah siap? Boleh aku teruskan lagi? Okey, dah settle pasal transformer. Okey, sekarang kita tengok pula apakah fungsi transformer ini dalam peralatan kita. Contohnya ya. Contohnya, katakanlah kita nak cas telefon. Telefon kita bukan macam TV. Telefon kita kecil. Kalau TV, dia guna banyak current, banyak volt. Tapi kita punya telefon guna sedikit current. Jadi kalau nak masuk ke telefon, kita kena guna injak turun. Kita kena turunkan arusnya kerana telefon menggunakan sedikit saja bateri untuk dimasukkan. Faham tak? Tapi kalau kita guna untuk iron, kita guna untuk peti sejuk, nanti dalam peti sejuk tu ada transformer. Transformer akan injak naik. Sebab iron dengan peti sejuk, dia memerlukan banyak voltan dan banyak arus. Faham tak? Jadi setiap alat, dalamnya tu ada transformer. Jadi transformer itulah yang cuba naik atau turun mengikut keperluan device masing-masing. Boleh? Kalau macam iron kan nak panas kan? Nak panas, jadi dia mesti ada transformer injak naik. Sebab dia nak pakai banyak arus ni. Faham tak? Jadi semua peralatan ada transformer. Dia berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan.
Okey, jadi di Malaysia, voltan arus ulang-alik dekat rumah kita adalah 240 volt. Dekat rumah kita. Dekat rumah kita 240 volt. Besar tak? Ya, besarlah kalau kena meninggal ni. Ha, boleh. Walau bagaimanapun, sesetengah peralatan elektrik berfungsi pada voltan yang rendah. Sebagai contoh, kebanyakan voltan keluaran seperti pengecas telefon bimbit rendah je. Tak sampailah 240 ni. Kalau kita pakai 240, meletuplah dia. Jadi dalam charger telefon tu ada transformer. Telefon guna banyak mana? Untuk kita charge. Kita charge mungkin antara 5V sehingga 12 volt je. Bergantunglah tengok kecanggihan telefon masing-masing. Kalau yang lama tu mungkin 5 volt. Kalau yang baru sikit mungkin 12 volt. Tengok jauh beza kan? Jadi pengecas telefon tu, dia hendaklah menggunakan transformer injak turun. Yang dalam charger tu. Korang ada charger telefon kan? Dalam charger kan ada bonggol kan? Jadi dalam charger tu ada. Tu ada charger tak? Contoh macam ni. Dalam charger ni. Nampak tak? Charger cikgu ni. Dalam ni ada transformer. Boleh? Jadi transformer itulah yang akan menurunkan voltan dia. Jadi sesuailah dengan telefon masing-masing. Cikgu ni cikgu punya charger untuk laptop. Laptop mungkin tinggi sikit lah 12. Faham tak? Boleh. Itu tujuan transformer. Jadi oleh itu kita akan pakai transformer injak naik. Transformer injak naik. Injak naik pula. Injak turun. Sorry. Faham ya? Tadi tengok gantung. Tapi kalau kita guna untuk iron kan panas. Kalau macam guna aircon nak sejukkan banyak current. Jadi kalau banyak current, dia pakai injak naik. Okey, jadi dibina, injak turun dibina dalam pengecas telefon untuk mengurangkan arus. Mengurangkan arus. Boleh? Senang sahaja. Bentuk transformer macam ni. Dia tak besar, kecil je. Tapi kalau alat tu besar macam TV, besarlah sikit. Tapi kalau alat macam telefon, kecil je dalamnya. Okey, boleh. Okey, boleh kan? Okey, jadi transformer ni kan 4 segi. Macam ni lah transformer ni. 4 segi macam ni. Okey. Cikgu teruskan lagi ya. Okey, arus aruhan dalam terah besi transformer. Okey, ni aruhan tadi ni. Okey, arus aruhan yang terhasil ni. Okey, aruhan ni juga bila terhasil dekat sini, aruhan ni pun ada juga dekat sini tau. Dia macam terkena sikit pada sini. Okey. Bila aruhan terkena pada ni, kita panggil dia sebagai yang berlaku dalam ni, aruhan berlaku dalam ni, dia macam ada bocor sikit kan. Kita panggil dia sebagai arus pusar. Arus apa? Arus pusar. Kerana arus tu berlingkar dekat sini. Sepatutnya aruhan dia keluar. Tetapi disebabkan dia dekat dengan transformer ni, dia akan berpusar dalam ni. Faham tak? Jadi aruhan yang keluar tu rendah. Sebab aruhan yang dah hasil ni dia berpusar dekat sini. Kita panggil dia sebagai arus pusar. Faham tak? Jadi sebab itu, untuk mengurangkan arus pusar ni, kita kena pakai berlamina tadi. Teras besi lembut berlamina. Faham tak? Jadi untuk mengurangkan arus pusar. Okey, jadi kita buat lagi.
Ya, jadi arus dalam teras besi transformer dikenali sebagai arus pusar ya. Okey, arus pusar ada. Jadi pembentukan arus pusar mengubah dan mengurangkan. Ni dan sepatutnya. Dan mengurangkan kecekapan transformer. Kecekapan. Jadi arus pusar tu mengganggu proses transformer. Oleh itu, kita memerlukan teras besi lembut yang berlamina. Berlamina ni kita lapis dengan getah. Tujuannya apa? Untuk mengurangkan apa? Mengurangkan arus pusar. Faham tak? Yang tadi ni lah untuk mengurangkan arus pusar. Jadi kita kena lapik lah kita punya teras besi lembut tadi. Jadi bila kita kurangkan arus pusar, maka kita bolehlah meningkatkan kecekapan. Bukan pengubah ni, ini transformer. Meningkatkan transformer. Okey, macam mana sekarang? Nak tanya apa-apa lagi tak? Ada banyak tu istilah baru. Arus aruhan, arus pusar. Jangan tertukar pula. Arus pusar dalam bahasa Inggeris namanya eddy current. Dalam bahasa Inggeris lagi dahsyat namanya eddy current namanya. Okey, cikgu buka soalan. Okey, cikgu teruskan lagi kalau tak ada. Okey, kat sini penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan kita. Ini contoh-contohnya. Nampak tak yang kita buat kipas ni? Ada kipas punya speed kan? Speed 1, 2, 3, tak kisahlah. Kipas dinding ke, kipas meja ke, kipas siling ke, ada benda ni. Dalam ni ada transformer. Jadi kalau kita tick nanti kipas laju kan, maksudnya dia akan jadi injak naik. Injak dia naik. Kalau kita rendahkan, dia akan jadi injak turun. Faham tak? Macam tu. Jadi kat sini nampak tak ni? Di injak naik, injak turun, injak naik, 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 naik. Laju, 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 laju. Lepas tu perlahan, 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 perlahan. Macam itulah cara transformer berfungsi. Okey, rajah menunjukkan contoh perkakaan elektrik rumah itu kotak kawalan kipas siling yang menggunakan transformer. Okey, transformer. Awak rasa injak naik ke injak turun ni? Ini banyak, ini sikit. Injak naik ke injak turun? Cuba komen. Injak turun. Ya, dia akan menggunakan transformer. Injak turun. Apakah rumus yang digunakan untuk menentukan bilangan lilitan? Okey, kita ada formula dia. Nanti kita belajar sikit formula dia. Okey. Apakah rumus mengurangkan adalah dengan cara menurunkan voltan input. Input ni voltan yang masuk. Daripada 240 volt, voltan itu menjadi lebih rendah lah. Mungkin antara 2 volt hingga apa ni? 10 volt. 2 hingga 10. Jadi 10 tu mungkin speed yang ketiga lah. 2 ni mungkin speed yang pertama. Kita buka speed pertama tu 2 volt je. Perlahanlah sikit. Speed kelima tu 10 volt. Tapi asalnya
240 volt. Kalau kita pakai yang ini untuk kipas, mesti terbang rumah kita. Berpinau-pinau lah kipas tu berterbang kalau pakai 240 volt. Kita pakai 10 volt pun, kita speed nombor 5 pun dah terbang dah. Kertas-kertas kan. Kalau dah pakai 240 volt, lagilah laju kipas tu. Mungkin cepat rosak. Okey, dah boleh salin. Okey, boleh aku teruskan? Okey, seterusnya. Okey, ni ada sedikit rumus. Cuma cikgu tak nak buat banyak sangat pengiraan. Cikgu akan buat sikit pengiraan lah. Sebab mungkin ada kawan-kawan kita tak bersedia untuk buat pengiraan kan. Okey, rumus kita senang saja. VP. VP ni adalah volt primer. Volt primer. Okey, bahagi dengan VS. VS ni volt sekunder. Sama dengan NP. NP ni bilangan gegelung primer. Bahagi dengan NS. Bilangan gegelung sekunder. Jadi V dengan V. N dengan N. Faham tak? Okey. Kita boleh letak S kat atas. Contohnya macam ni. VS. VP. Sini pun kenalah NS. NP. Jadi kat atas tak kisahlah. Sama ada P ke S ke tak kisah. Terbalik kat atas tak apa. Yang penting N dengan N. P dengan P. Faham tak guys? Okey. VP ni apa? VP ni adalah volt pada primer. Ataupun dipanggil sebagai input. Volt input. VS pula adalah volt. Ni voltan dia. Volt tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu voltan. Ini voltan sekunder. Ini kita panggil sebagai output. N ni pula bilangan ya. Bilangan lilitan gegelung. Gegelung P itu primer. Okey, manakala yang bawah ni lilitan gelung sekunder. Okey, itu je guys nak beritahu. Nanti kita guna formula ni. Macam mana nak kira volt dia. Okey dah. Kita buat sedikit pengiraan. Boleh? Sedikit pengiraan. Okey, jadi kat sini kita tengok dia bagi soalan dia. Berapakah bilangan lilitan gegelung sekunder? Ditanya bilangan gegelung sekunder. NS yang diperlukan oleh mentor tersebut. Okey, kita pun buat formula dia. Kita nak cari gegelung sekunder kan, lilitan V. Dia nak cari NS. Jadi NS, kita letaklah NS kat atas sebab kita nak cari NS. Jadi N bahagi N. Bahagi VS bahagi VN. VN pula dah VP. Okey, sampai di sini korang okey tak? Untuk step pertama ni. Tapi kita nak cari NS ya. Okey, jadi kita pun masuk formulanya. Okey, NS ni kita nak cari berapakah N primer
N primer kita adalah 300. Berapakah VS? VS sekunder. V sekunder dia adalah 40 dan P kita adalah 240 sebab dia injak turun. Okey, sampai sini korang faham kan? Jadi 300 kita pindahkan dia jadi apa? Dia akan jadi darab. Jadi NS sama dengan 40 bahagi 240 darab dengan 300. Berapa dapat? Cuba bantu cikgu seorang. Itulah penting belajar matematik tu. Berapakah bilangan dia? Bilangan gegelung dia. Dina dapat apa Dina? 240 bahagi 240 darab dengan 300. Seorang siapa ada kalkulator bantu cikgu jap. 50. Terima kasih. 50 ya, betul 50. Jom kita cek lagi. Kita cek kejap. Betul tak 50 ni? 40 per 240 darab dengan 300. Jawapannya 50 gegelung. Betul lah 50. Jadi N kat sini hanyalah 50 sahaja. Betul lah sebab dia injak turun kan? Logik lah. Bukan tak teras, nak cek aja. Mana tahu kan salah tekan ke? Okey, lepas ni teras. Okey, nombor 2. Cuba kira. Nak tengok teras sangat. Kirakan lilitan dalam gegelung primer. Jadi kita nak cari NP. Okey, mulakan guys. Jadi NP dekat atas. Berapa korang dapat? Okey, mulakan. Siapa dapat, beritahu cikgu jawapan awak. 10 P primer 240 sekunder 5. Okey, Dina dapat 480. Okey, kawan-kawan lain macam mana? Dapat sama tak? Okey, cikgu teraslah kat Dina. Kawan lain kalau lain beritahu. Kan nanti Dina cakap tak teras pula. Okey, teras je kat Dina. Okey, betul diam tu betul lah kot. Diam tu betul lah kot. Tak ada siapa balas ya. Masing-masing malas nak naik. Okey, cikgu teruskan lagi. Lagi next. Okey, yang ini. Okey, yang ini kan dia punya pelan banyak-banyak. Jadi yang ini cikgu tak nak bincang lah sebab dia kadang-kadang keluar, kadang tak kan. Cikgu nak bincang pasal palam 3 pin. Ini. Palam 3 pin. Palam 3 pin tu macam mana? Okey, palam 3 pin tu dia macam ni. Ini ni, palam 3 pin. Pernah tengok tak? Pernah buka dalam tu? Oh, jangan buka bahaya ya. Jangan buka bahaya. Okey, kalau kita buka, dekat hujung ni, sebelah kanan ni biasanya ada fuse. Fuse ni tujuannya kalau katakanlah kena lightning, kena kilat, guruh ke ataupun current yang banyak,
Fuse ni akan putus. Jadi tujuan fuse ni adalah untuk memutuskan litar. Putuskan litar lah bila ada voltan yang tinggi melebihan. Supaya alat tu tak rosak. Okey, boleh. Okey, biasanya dekat fuse ni kita ada wire. Ini namanya adalah live wire. Wire hidup. Inilah wire hidup. Okey, ni adalah wire hidup. Wire hidup ni bahaya, jangan pegang, ada elektrik. Yang biru ni biasanya wire neutral. Yang hijau ni biasanya wire bumi. Wire bumi tu maksudnya kalau ada current berlebihan, current tu akan pergi kepada bumi. Jadi dia tak kena pada diri kita lah. Okey. Jadi nak ingat senang je, dekat fuse tu adalah wire hidup. Nabi nampak fuse, nampak wire hidup. Okey, jom kita buat sikit. Dia punya nota dia. Okey, kat sini kata litar pencahayaan. Litar pencahayaan ni maksudnya litar lampu kita lah. Lampu, kipas. Kita panggil litar pencahayaan. Terdiri daripada dawai hidup. Dia tak panggil wayar ya. Dalam sains dia panggil dawai hidup. Kita panggil wayar hidup. Dan satu lagi dawai neutral. Dua ni aja. Dua ni saja dah boleh hidupkan kita punya lampu. Lampu tak payah bumi sebab lampu ni dia punya volt dia tak tinggi sangat. Tapi kalau litar kuasa ni yang ada soket tu lah, yang ada plug tu. Yang ada plug macam ni kan. Ini namanya litar kuasa. Okey, yang ada plug macam ni, plug 3 pin tu namanya litar kuasa. Litar kuasa ni dia banyak sikit arus. Jadi dia kena ada 3 wire. Yang pertama dia kena ada dawai hidup. Yang kedua dia ada dawai neutral. Dan yang ketiga dia kena ada dawai bumi. Jadi ada 3 lah. Supaya kalau ada rejatan elektrik, nanti arus berlebihan akan pergi ke bumi. Macam tu. Dah, salin dulu. Okey, dah ke? Okey, itu namanya. Okey. Dekat sini kita ada 2 jenis. Yang pertama kita ada palam 2 pin. Dan juga yang ini namanya palam 3 pin. Ini bahasa Inggeris ni. 3 pin plug ni 3 bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya adalah palam 3 pin. Okey, biasanya kalau 2 pin ni yang pakai yang rendah-rendah lah. Contohnya pakai untuk mentol. Pakai untuk radio. Radio rendah je, tak besar. Okey, dan dia ada 2 wire je. Okey, dia ada neutral. Dia ada yang hidup. Senang je ya sebab dia rendah. Tapi kalau jenis kuasa yang besar-besar, aircon ke, kita kena pakai 3 pin. Boleh. Okey, kita tengok yang pertama dulu ni. Okey, untuk plug 2 pin ni terdapat terdiri daripada 2 jenis wire saja. Yang pertama kita ada dawai hidup. Dawai hidup warna apa guys? Warna perang. Warna perang tu warna coklat. Dan satu lagi dawai neutral. Dawai neutral ni biasanya warna biru. Ni neutral. 2 je, tak banyak. Okey. Sesuai digunakan peralatan seperti pengering rambut. Bolehlah. Pengering rambut pun tak guna banyak current. Dan satu lagi apa lagi radio. Radio ringkas. Mungkin juga berus gigi elektrik. Siapa ada kat rumah?
Ada tak siapa-siapa guna berus elektrik? Dina tak ada. Berus elektrik gigi tu. Yang tu kita pakai 2 pin sebab dia tak bahaya sangat. Okey, kalau pelak kuasa, kita ada 3 jenis lah. Yang pertama, kita ada dawai hidup, sama je. Dawai hidup. Warna apa? Warna perang. Kita ada dawai neutral, pun sama juga, warna biru. Dan kita ada dawai bumi. Dia warna hijau ataupun warna belang. Dia ada belang kuning dan hijau. Ataupun kadang-kadang warna hijau sahaja. Kuning dan hijau ataupun hijau sahaja. Jadi sesuai untuk alat-alat seperti benda-benda yang besar lah. Ceret elektrik. Iron. Peti sejuk. Dan sebagainya. Jadi power lah sikit. Okey, cikgu nak berikan sikit lagi. Minggu depan nak pakai bahan baru. Yang dekat bawah-bawah cikgu tak nak cerita dah guys. Cikgu nak berikan fuse je. Dekat bawah ni banyak pengiraan. Pengiraan ni dia tak popular sangat. Adalah keluar 1-2 soalan kan. Tapi nak belajar dia tu agak sukar sikit. Jadi cikgu cadangkan iaitu cikgu skip je. Kalau ada pun cikgu bincang dalam soalan nantilah minggu depan. Kita nak cepatkan habis. Jadi kita skip yang bawah tu. Okay, cikgu nak ambilkan sikit lagi guys pasal fuse tadi. Okey, fuse ni duduk kat mana? Fuse ni salah satunya duduk dekat sinilah ni. Dekat sini. Ya. Kat situ. Tujuannya untuk putuskan litar. Okey. So, fuse tu apa? Fuse ialah wire halus. Okey, maksudnya dalam fuse kecil ni, dalam ni ada wire halus. Jadi wire halus tu boleh break, boleh putus. Okey, jadi dalam tu ada wire halus dan pendek yang mudah dipanaskan. Maksudnya kalau arus banyak sangat, dia mudah panas dan dia mudah cair. Dia mudah melebur. Okey. Jadi, dia melebur ni sebab apa? Sebab nilainya melebihi nilai fuse. Jadi arus banyak sangat. Jadi dia akan mulalah cair. Oleh itu, bekalan elektrik akan terputus. Kan? Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk keselamatan lah supaya alatan kita tak rosak dan kita pun terhindar daripada kebakaran ataupun kemalangan. Okey. Jadi nilai fuse tu apa? Nilai fuse tu lah nilai maksimum ya. Nilai maksimum. Nilai maksimum arus yang boleh melalui fuse tersebut. Contohnya cikgu buat katakanlah kita ada satu bateri. Lepas tu kita nak sambung kepada mentol. Okey, sebelum sambung mentol, cikgu pasang fuse kat sini. Contohlah cikgu pasang fuse sini kan. Okey. Katakanlah fuse ni hanya boleh lalu, dia punya arus dia adalah sebanyak katalah 1 ampere. Kan? Arus masuk 1 ampere. Tiba-tiba arus yang datang ni 1.5 ampere. Mata masuk. Besar ni guys. Besar daripada fuse ni. Nanti fuse ni akan terputus. Dalam ni akan terbakar. Sebab dia telah melebihi maksimum fuse tersebut. Jadi mentor kita ni taklah rosak. Faham tak? Tapi kalau fuse ni tak ada, arus ni masuk ngelaju, maka mentor kita ni akan blow lah. Akan terbakar. Sebab itu ada setengah-setengah mentor terbakar tu disebabkan oleh kemungkinan fuse-nya tak berfungsi. Faham tak? Kena tukar lah. Kena tukar seketul mentor tu. Fuse tu adalah mentor. Okey, kat sini dia kata sebagai contoh, katakanlah fuse tu adalah 5 ammeter
hanya boleh membawa arus sebanyak 5 ammeter sahaja. Lebih dia akan putus. Okey. Kita ada banyak fuse Kita ada banyak fuse. Kita ada 1 ammeter fuse, ada 2 ammeter fuse, ada banyaklah. Ada 3 ammeter, ada 5 ammeter, dan sebagainya. Boleh sampai ke 30 ammeter. Jadi bergantung kepada kegunaan alat masing-masing. Boleh okey. Okay, kita ada 2 jenis fuse. Korang pernah tengok tak kalau katakan kilat ataupun guruh berlaku, tiba-tiba dia akan switch dekat main board tu, switch utama kita kan akan tendang kan, akan metik. Akan padam satu rumah. Pernah tak jadi macam tu? Kalau kilat kuat sangat. Pernah kan? Lepas tu ayah kita buka balik, nyala balik. Okey, itu namanya fuse juga. Fuse tu namanya fuse cartridge. Itu namanya fuse cartridge. Fuse yang kita boleh buka balik. Tapi kalau fuse macam ni, fuse macam ni kalau terbakar habis, kena buang, kena ganti baru. Itu namanya, kalau fuse cartridge ni kita boleh on balik. Tapi itu namanya fuse wire boleh ganti namanya. Jadi kena gantilah. Kalau putus kat situ kena ganti. Tapi cartridge ni kita boleh buka balik. Jadi itu je guys pasal fuse. Cikgu rasa cukup lah kot untuk bab ni. Untuk pengiraan dekat bawah-bawah tu cikgu rasa cikgu tak nak buat. Cikgu tak nak confusekan awak. Dan dia pun adalah 1-2 soalan je kot. Cikgu rasa tak apalah kot, tak payah bayar. Jadi kita akan minggu depan kita akan buat terus latihan ni guys. Boleh buat latihan ni. So mana yang cikgu rasa perlu explain pengiraan, cikgu explain. Mana yang kompleks sangat, cikgu tak explain lah. Cikgu tak nak peningkan kepala awak. Ya guys. So okay guys, terima kasih untuk malam ni. Ngam-ngam lah guys. Pukul 9 dah. Ngam-ngam malam ni kelas kita. So sebelum bersurai, ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum bersurai. Idina okay Idina? Alif okay Alif? Anything else Alif nak tanya? Idina okay je. Kan Idina? Ali okay Boleh Ali? Ali faham boleh? Ali boleh faham tak? Boleh.